Jejak budaya Parsi di Asia Tenggara. Para hadirin dan para penonton channel YouTube saya yang dirahmati Allah. Apabila kita berbicara tentang sejarah Asia Tenggara, kebiasaannya perhatian kita tertumpu kepada Melayu, India, Arab dan Cina. Namun ada satu unsur tamadun besar yang sering terpinggir daripada naratif arus perdana, iaitu pengaruh Parsi. Hari ini saya akan membuka wacana lembaran sejarah yang jarang dibicarakan. Mungkin saudara-saudara belum pernah mendengar atau membaca cacatannya, iaitu peranan besar kebudayaan dan tamadun Parsi dalam agama, bahasa, budaya, bahkan politik di Asia Tenggara. Pertemuan dua samudera jauh sebelum kapal-kapal Arab dan Eropah mengharungi gelora Selat Melaka. Bangsa Parsi telah menjadi pengembara sejak dinasti Ashkanian lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Sudah mereka kuasai jaringan perdagangan darat dan laut, jalan sutra dan jalan rempah. Parsi bukan sekadar berdagang barang-barang, akan tetapi mereka juga membawa bersama dengan bahasa, adab, hikmah dan kosmologi kehidupan. Apabila Islam datang, hubungan ini pun tidak terputus, bahkan menjadi lebih mendalam. Saudagar dan ulama Parsi menyebarkan agama dengan wajah yang lembut, berbudaya dan syarat hikmah. Tidak hairanlah apabila Kesultanan Melayu memilih gelaran Syah, iaitu istilah Parsi yang menandakan kedaulatan. Ini bukan kata pinjaman yang kosong, akan tetapi model politik Parsi di zaman setelah agama Islam datang ke tanah Melayu. Inskripsi Parsi ini adalah contoh makam yang terletak di Tanjung Inggris, Langgar, Kedah, Darul Aman. Batu nisan ini terukir dengan tulisan Jawi yang sebenarnya kaligrafi Parsi, Syekh Abdul Qadir Ibnu Husain Shah. Perkataan Shah di sini bermaksud raja. Begitu juga perkataan batu nisan dari bahasa Parsi. Orang tua-tua di sini menyebut batu tanda. Tanda dalam bahasa Parsi ialah nishan. Banyak lagi contoh inskripsi Parsi di kawasan kita yang tak dapat saya tunjukkan semuanya. Dalam jurnal A 15th Century Persian Inscription from Biren, Aceh, an early flash of Sufism before Pansui in Southeast Asia. Penulis jurnal ini menceritakan makam Syekh Mahmud yang dipercayai meninggal dunia dalam abad ke-9 Hijrah dengan ukiran syair Parsi, Jahan Yodgora Bamorah Tani Begiti Namonat Bejuz Mardumi. Dunia ini hanyalah tinggalan kenangan, sedang kita semua pasti berlalu pergi. Di pentas kehidupan tiada yang kekal selain budi dan kemanusiaan abadi. Bangsa Parsi dalam institusi kesultanan. Salah satu contoh ialah di negeri Patalung, sekarang ini berada dalam negara Thailand, yang asalnya merupakan sebahagian dari gugusan negeri Melayu. Terdapat sebuah makam yang dikenali sebagai makam Sultan Al-Farisi Ibni Almarhum Sultan Manggul Shah. Baginda ialah raja yang memerintah kota Chaiburi. Sultan Al-Farisi mempunyai seorang adinda bernama Fatimah dan keturunan mereka masih wujud di wilayah tersebut hingga ke hari ini. Sultan Al-Farisi juga merupakan adinda kepada Sultan Sulaiman Shah Ibni Sultan Datuk Monggol, pemerintah wilayah Singgora Darussalam, yang memainkan peranan penting dalam pembukaan dan pembangunan wilayah Ligor atau dikenali sebagai Negara Seri Dharma Raja, sebuah pusat ketamadunan awal yang wujud seawal abad ke-6 dan 7 Masihi. Kajian terhadap tinggalan sejarah Sultan Al-Farisi dikatakan berketurunan Parsi. Kajian terhadap tinggalan sejarah serta rekonstruksi kota Istana Patalung menunjukkan bahawa negeri ini pernah memiliki struktur pemerintahan berteraskan sistem kesultanan. Inilah dia salah satu contoh kehadiran tokoh-tokoh berketurunan Parsi dalam struktur pemerintahan negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara yang menunjukkan wujudnya jaringan hubungan politik dan kebudayaan luas antara dunia Melayu dan Parsi, khususnya dalam konteks pembentukan elit pemerintahan Islam di Asia Tenggara. Dalam abad ke-17, Syekh Ahmad Qumi, seorang ulama dari Parsi, menjadi Perdana Menteri Kerajaan Negeri Ayutthaya dengan memakai gelaran Chautaya Bowon Raj Nayok. Keturunan beliau masih wujud di sana. Syekh Ahmad menjadi Syekhul Islam pertama Kerajaan Siam Ayutthaya. Raja Kedah juga disebut sebagai berketurunan Parsi. Dalam kitab Tarikh Salasilah Negeri Kedah, karya Encik Muhammad Hassan, tersebutlah
Al-Kisah, maka tersebutlah seorang maharaja negeri Gumarun di dalam tanah Parsi. Bermula kata yang ampunya cetera ini adalah seorang maharaja Parsi yang terlebih kuasa daripada maharaja negeri Gumarun datang menakluk negeri Gumarun itu. Maka akhirnya tewaslah negeri Gumarun dan maharaja Gumarun pun keluar bersembunyikan diri dengan sebuah babur, iaitu kapal layar, bersama-sama anak istrinya dan orang-orang yang bersetia dengannya. Adapun nama Raja Gumarun itu Maharaja Derbar Raja. Gumarun ialah nama lama bagi Bandar Abbas yang sekarang ini terletak di selatan Iran. Seni bina Parsi di Ayutthaya. Kota purba Ayutthaya dikenal juga sebagai Shahrinui dalam bahasa Parsi yang bermaksud kota baru. Kemasukan komuniti Indo-Parsi ke kota Ayutthaya, khususnya pada zaman pemerintahan Raja Narai, telah memperkenalkan bentuk seni bina baharu yang sebelum itu tidak wujud dalam tradisi tempatan. Antara yang paling ketara ialah pembinaan Daiwan, rumah rehat dan balai pertemuan, rumah tamu 2 tingkat serta hammam atau rumah mandi awam, unsur yang sinonim dengan dunia Islam dan Parsi. Kompleks kedutaan di Lopburi termasuk bangunan yang kini dikenal sebagai Bihu dan Khorasan atau Khurasan dibina mengikut gaya Iran, lengkap dengan bilik-bilik permaidani, kain baldu serta kemudahan hammam. Saudara-saudara sekalian, terdapat beberapa manuskrip Melayu yang benar-benar menggunakan bahasa Parsi seperti Hikayat Gul Bakawadi atau Hikayat Bunga Bakawadi. Hikayat ini terkenal di Parsi, India dan Tanah Melayu. Banyak sekali contoh bahasa Parsi yang tak mungkin saya sebutkan di sini semuanya, yang sekarang ini menjadi perkataan bahasa Melayu. Antaranya ialah seluar, dalam bahasa Parsi disebut sebagai shalvar. Kecil dalam bahasa Parsi ialah pucak, tapi di wilayah utara Iran, perkataan kecil disebut sebagai kecik. Demikian juga anggur, gandum, bandar, istana, Syah Bandar, pahlawan dan lain-lain lagi merupakan perkataan Parsi. Selain itu, nama orang dalam bahasa Parsi juga ditemukan di tempat kita seperti Bakhtiar, Syahrizad, Nilofar, bahkan Firman Shah, nama yang tidak lagi digunakan lagi oleh orang Iran. Pangkal kata seperti ni dalam budaya Iran berakar umbi dari bahasa Parsi kuno dan nama ini merupakan simbol kebaikan dan keindahan yang menunjukkan prestij dan reputasi sosial. Sampai sekarang masih ada orang Iran yang memakai pangkal nama ni. Nama tempat dalam bahasa Parsi juga ditemukan di tempat kita seperti Langgar, ada di Kedah dan di Pahang. Dipercayai berasal dari perkataan Parsi yang bermaksud pengkalan melabuhkan sauh kapal. Damansara ini nampak sangat bahasa Parsi yang bermaksud kediaman di lereng bukit. Demikianlah beberapa contoh kebudayaan dan tamadun Parsi yang dapat ditemukan di tempat kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.